Apa kes? Food festival ke pasar malam T20? Bila sebut pasal food festival ni, mesti terbayangkan makanan yang menarik dan rasa dia. Tapi itu dululah. Kalau sekarang ni, yang famous bukan makanan, tapi harga dia. Mana taknya kalau kat kedai boleh dapat RM5, dekat food festival boleh dapat RM15. Naik 100% tu harga. Ya, memang peniaga boleh letakkan harga sendiri. Tapi mestilah munasabah dan ada sebab dia. Contohnya macam bahan yang digunakan premium atau kos sewaan yang tinggi. Tapi kalau harga yang diletakkan agak tinggi dan tiada sebab asas yang kukuh, itu dah kira mencatut harga. Satu kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Dan lagi satu, peniaga wajib pamer tanda harga pada makanan dan minuman. Sebab kalau tak letak, itu juga dikira satu kesalahan. Jadi kalau korang pergi food festival dan nampak benda ni berlaku, jadi mata-mata KPDN. Dan laporkan aduan rasmi di portal e-aduan KPDN ataupun aplikasi Easy Adu. Ingat, kita sebagai pengguna ada hak untuk memilih sama ada nak beli ataupun tak. Apa kes? Kita ulas, kita settle.